Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatimah Zahra binti Amal Faris daripada Sekolah Kebangsaan Darul Amahad. Saya Nur Adrana Safir binti Asmawi daripada Sekolah Kebangsaan Darul Amahad. Hari ini kami ingin membentangkan projek kami yang bertajuk Smart Class Eduport AI Learning Revolution. Eduport AI merupakan inovasi pembelajaran digital berdasarkan Artificial Intelligence atau AI untuk membantu murid belajar dengan lebih pintar, interaktif dan menyeronokkan. Apa itu Eduport AI? Eduport AI ialah sebuah platform pembelajaran pintar yang menggunakan teknologi AI dalam pendidikan. Sistem ini membantu murid belajar secara lebih interaktif melalui kuis pintar, chatbot AI dan pembelajaran pintar. Selain itu, Eduport AI juga sesuai digunakan dalam pembelajaran abad ke-21 kerana ia lebih moden dan kreatif. Objektif projek kami ialah: pertama, membantu murid memahami pembelajaran dengan lebih mudah. Kedua, menggunakan teknologi AI dalam sistem pendidikan. Ketiga, meningkatkan minat murid untuk belajar melalui aktiviti interaktif. Dan akhir sekali, menjadikan suasana kelas lebih menarik dan menyeronokkan. Walaupun teknologi semakin maju, masih terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran masa kini. Contohnya, murid cepat bosan ketika belajar dan susah memberi fokus di dalam kelas. Selain itu, pembelajaran tradisional kurang interaktif dan guru juga suka memantau semua murid pada satu masa. Ada juga murid yang malu bertanya soalan apabila tidak memahami pembelajaran. Antara ciri utama Eduport AI ialah: pertama, chatbot tutor yang membantu murid seperti tutor digital. Kedua, smart quiz yang menyediakan kuis interaktif menggunakan AI. Ketiga, voice learning yang membantu murid belajar melalui audio pembelajaran. Seterusnya, gamification learning yang menggunakan point dan reward untuk meningkatkan minat belajar. Dan akhir sekali, AI progress tracker untuk memantau perkembangan pembelajaran murid. Pada masa hadapan, Eduport AI dapat membantu perkembangan pendidikan digital di Malaysia. Selain itu, projek ini juga dapat mewujudkan sekolah yang lebih pintar dan moden. Penggunaan AI dalam pendidikan akan menjadi lebih luas dan membantu murid bersedia menghadapi dunia teknologi pada masa depan. Secara tidak langsung, projek ini dapat lahirkan generasi yang lebih celik teknologi dan kreatif. Cara Eduport AI berfungsi sangat mudah. Pertama, murid perlu login ke dalam sistem. Kemudian, murid perlu memilih subjek yang ingin dipelajari. Selepas itu, AI akan menyediakan latihan dan kuis interaktif. Sistem AI akan menyemak jawapan murid secara automatik. Akhir sekali, AI akan memberi cadangan penambahbaikan berdasarkan prestasi murid. Eduport AI mempunyai banyak kelebihan. Antaranya, sistem ini dapat menarik minat murid untuk belajar melalui teknologi interaktif. Dia juga memudahkan guru memantau pembelajaran murid dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, AI membantu menjimatkan masa kerana jawapan dapat disemak secara automatik. Pembelajaran juga menjadi lebih menyeronokkan dan murid boleh belajar mengikut kemampuan. Kesimpulannya, Eduport AI ialah inovasi pembelajaran pintar yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence untuk menjadikan pembelajaran lebih mudah, interaktif dan menyeronokkan. Kami berharap projek ini dapat membantu meningkatkan sistem pendidikan digital pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye.